Assalamualaikum semua. Hari ni 18 hari bulan 8 2025. Alhamdulillah. Hari ni Pandak dengan Pak Lang nak pasang salur, tutup salur ni insya-Allah. Alhamdulillah Pak Lang cuti pula hari ni, dapat dia tolong naikkan salur. Lepas tu bolehlah Pandak teruskan kerja-kerja dalam rumah. Pasang jenang, pasang ikat tengkap, ikat batu. Mudah-mudahan sihat tubuh badan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pemudahkan kerja-kerja kami. Assalamualaikum. Minta doa semua. Tu orang mak kau dah betul bersihkan tu. Apa nak muka sini sikit. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Hari ini 19/8/2025. Alhamdulillah. Rasa sihat tubuh badan hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memudahkan segala-gala kerja yang akan dapat diteruskan insyaAllah. Ni salur dah siap. Dengan pertolongan Pak Lang semalam, 2 hari setengah Pak Lang tolong buat salur ni. Dah tanam dah. Dia punya PVC semua dah tanam. Ujung tu kita letak satu sam. Pandak dah cover pakai satu slab kat situ. InsyaAllah. Jadi Pandak nak teruskan kerja-kerja dalam rumah lagi lah. Pandak semalam dah mula ikat batu dekat sebelah dinding yang menghala ke bilik air tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati segala usaha Pandak. InsyaAllah. Baru mula sikit ni. Dekat jenang. Dekat sini akan ada jenang pintu. Okey. Minta doa semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pemudahkan. Assalamualaikum. Ni salur pada atas rumah ni pun dah siap ni. Alhamdulillah. Dah siap ikat dah. Dah naik semula. Semalam Pandak naik atas bumbung tu. Bersihkan atap. Bersihkan sampah-sampah kat atas bumbung tu. Alhamdulillah. Air insyaAllah laju terus mari dan terus keluar sana. Tak ada sekatan insyaAllah. Ni sam ni. Inilah rupa dia. Perangkap sampah kat sini. Okey. Terus keluar sana. Okey. Assalamualaikum.